Imam Malik. Jadi tuan-tuan, di sini saya nak cakap dan saya nak berpesan. Saya berpesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semua, termasuklah sahabat-sahabat saya. Yang dikatakan fardu ain ni tuan-tuan, pertama mengaji ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu aqaid. Yang kedua mengaji ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni tuan-tuan nak ngaji setakat mana? Ilmu fiqh ni tuan-tuan nak ngaji setakat mana? Kalau kita bercadang nak ngaji sampai nak jadi qadhi, nak jadi mufti, nak jadi guru, kita kena ngaji habis 4 robok. Robok yang pertama, apa tu robok? Robok tu masuk dia bahagian. Senang cakap sebut bahagian. Apa tu robok? Robok yang pertama, robok ibadat. Mencontohkan tentang apa? Taharah. Kenai ayat, kenai sifat-sifat ayat. Ayat mutlak macam mana? Ayat mustamal macam mana? Ayat musyammas macam mana? Ayat mutanajis macam mana? Kan? Jadi cara nak semayang macam mana? Semayang ni tuan-tuan banyak kita tengok orang lah ni dengan orang dulu rajin semayang tapi tak pernah mengaji pasal semayang. Menuntut ilmu ni tuan-tuan, cerita dia wasilah bagi sempurna ibadat kita. Jadi nak semayang ni tuan-tuan kena ngaji pasal taharah. Lepas tu kena mengaji pasal apa? Syarat-syarat sah semayang. Kena ngaji tentang rukun-rukun semayang. Sempurna yang tu baru kita panggil sembahyang. Takut bila kita tak ngaji syarat-syarat sah sembahyang, rukun-rukun sembahyang, takut jadi apa? Kata guru saya, takut kita jadi apa? Jadi senaman tuan-tuan. Tahu tak senaman? Kita rasa kita sembahyang, di sisi Allah Taala tak sembahyang. Sebab tak sempurna amalan kita, sebab kita tak mengaji tu. Rajin buat ibadat tapi malas mengaji, tak mau mengaji. Jadi tak sah lah. Jadi rata robok ibadat ni sembahyang, puasa, zakat, haji. Macam mana yang kena ikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau tuan-tuan nak ngaji mazhab lain, tuan-tuan ngajilah. Saya hanya mengaji kitab mazhab Imam Syafi'i. Kan? Berserta khilaf-khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Seperti khilaf siapa? Imam Ibn Hajar Haytami kata macam mana? Syekh Jamal Ramli kata macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Seperti satu lagi, Imam Nawawi kata lagu mana? Macam tu tuan-tuan. Jadi nak selesai daripada bab fiqh tuan-tuan, kena mengaji 4 robok. Robok pertama, robok ibadat. Robok kedua, robok munakahat, nikah kahwin cerai ni. Yang ketiga, robok muamalat. Yang keempat, robok jinayat. Jadi yang kata fardu ain bagi orang awam ni tiga robok ni. Ibadat, munakahat, muamalat. Muamalat apa dia? Jual beli, pajak, gadai, utang, pinjam, sewa, macam tu. Jadi kita duk beli kadang-kadang hari-hari ni tuan-tuan kita tak tahu. Kan? Kadang-kadang kita tak tahu syarat sah jual beli tu. Macam mana makna ijab, macam mana dengan makna qabul, macam mana dengan makna khobat. Ijab, qabul, khobat lagu mana? Takut kalau kita tak mengaji bab ijab, qabul, khobat tuan-tuan, takut barang yang kita beli tuan-tuan tak berpindah jadi barang kita. Kita beli tu kita ingat kita semata-mata bayar duit tu jadi hak kita ada. Jika tak cukup syarat dia tuan-tuan, tak harta tu tak jadi harta kita. Dia masih harta kawan tu, dia masih harta si penjual tu sebab tak cukup syarat. Di sini dia ada cerita lah. Beli barang mahal, barang berharga macam mana? Beli barang murah macam mana? Barang murah macam mana? Seperti kita beli sabun ke, ubat gigi ke, coklat ke. Beli barang mahal macam mana? Rumah, lembu, kebau, motor macam mana? Tuan-tuan. Di situ juga